Ramainya orang. Aki, kita kat mana ni? Wah, Aki, kita sampai kat zoo lah. Yeay, dah sampai zoo. Jom kita masuk. Sabar. Kita letak dulu basikal. Cepat lagi. Cepat. Exactly zoo. Wah, Ara suka sangat. Dah, jom beli tiket. Wah, seronoknya. Nak pergi mana dulu? Kanan, kiri. Singa. Aki, haiwan apa tu? Itu serigala. Jangan kawan dengan serigala. Kenapa Aki cakap macam tu? Sebab mesti Aki ada cerita. Kan Aki? Ya ke Aki? Ada cerita? Mesti ada. Yeay! Ceritalah. Yelah. Pada zaman dahulu, sedapnya. Terima kasih singa, tolong aku tangkap rusa ni. Biasalah, kita kan sahabat karib yang selalu mencari makan bersama, berburu pun bersama. Ya, untung aku ada sahabat yang pandai memburu. Lain kali kita buru sama-sama lagi. Ya sahabat? Serigala! Tengok ni! Uish, anak lembu. Gemuknya. Makan. Tak boleh. Tak boleh. Aku lapar ni. Lembu ni untuk keluarga aku. Kau tolong hantarkan pada mereka. Nanti aku pergi buru lagi untuk kau. Lepas kau hantar, jumpa aku kat sini. Ya. Baiklah, aku janji akan hantarkan. Terima kasih, sahabatku. Bye.
Berat betul. Tak larat aku. Laparnya. Tapi singa amanahkan aku hantarkan pada keluarga dia. Tapi kalau aku makan sikit je, mesti singa tak kisah. Serigala? Oh, serigala. Mana kau? Serigala, ini aku bawakan kau kambing. Makanlah. Mana serigala ni? Habislah aku. Hai, kancil. Kau buat apa di sini? Aku jalan-jalan je. Kau tak nak makan aku? Makan kau? Buat apa? Makanan aku dah ada ni. Lagi besar. Boleh kenyang sampai seminggu. Sekarang, aku tunggu sahabat aku serigala datang. Boleh kita makan sama-sama. Serigala? Laparnya. Tapi singa amanahkan aku hantarkan pada keluarga dia. Tapi kalau aku makan sikit je, mesti singa tak kisah. Tapi dia makan sampai habis. Bila kau nampak ni? Tadi pagi. Aku tak percaya. Sahabatku serigala tak akan mungkin janji. Tak mungkin. Jangan kau berani fitnah sahabat karibku itu. Dia sangat amanah. Aku cakap apa yang aku nampak je. Jangan marah aku, singa. Oh, macam tu. Kalau tak percaya, pergilah tanya keluarga kau. Kalau betul serigala dah hantarkan lembu pada mereka, sudah tentu mereka dah makan. Betul juga. Tapi kalau kau tipu... Ya, aku tahu. Kau akan makan aku. Enakkah daging lembu yang kamu semua makan tadi? Daging lembu yang mana? Pagi tadi aku dah buru seekor lembu. Aku suruh sahabatku serigala menghantarnya kepada kamu. Hari ini
aku langsung tidak berjumpa dengan dia. Huh? Jadi, betul lah apa yang Kancil cakap. Serigala telah mengkhianati aku. Tidak amanah. Dia bukan sahabat aku lagi. Kenyangnya. Singa, sahabatku. Datang pun kau. Lama aku tunggu. Sedap kambing yang kau tangkap ni. Aku dah makan dulu sebab lapar sangat. Tapi, jangan marah. Aku ada tinggalkan separuh untuk kau. Makanlah. Ada apa-apa lagi yang kau nak cakap? Tapi, aku ada nak buat perhitungan dengan kau. Kau sahabat yang tidak jujur terhadapku. Kau penipu. Sahabat apa yang mencuri makanan kawannya? Ha? Aku amanahkan kau. Percayakan kau. Tapi kau mengkhianati aku. Sahabat apa ni? Singa, aku faham kau marah. Tapi yang kau gigit tu akar kayu, bukan kaki aku. Kalau kau tak percaya, kau ambil batu, pukul akar kayu tu. Kalau itu kakiku, mesti berdarah. Akar? Tu. Dari sana! Hai, disebabkan pecah amanah, hancurlah persahabatan antara singa dan serigala. Wah! Begitulah ceritanya. Sampailah sekarang, singa tidak lagi bersahabat dengan serigala. Serigala pula selalu takut apabila berjumpa dengan singa. Aki, cerita ni ajak kita jadi orang yang amanah. Jangan pecah amanah. Amanah? Ya, bila orang suruh kita buat sesuatu, buatlah dengan jujur. Sampaikan pesanan atau barang tu pada yang berhak saja. Kejujuran dan kepercayaan tu kunci sebuah persahabatan. Oh, patutlah Aki kata jangan kawan dengan serigala. Aki, macam pergi situ je.
kata hore. Kalau rasa gembira kata hore. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira kata hore. Kalau rasa gembira buat semua. Kalau rasa gembira buat semua.